Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Puan Hasfah. Okey, jadi pada hari ini, mula kami akan membentangkan mengenai tugasan persembahan yang kedua iaitu pembentangan mengenai perjanjian Pangkor dan tokoh Datuk Maharaja Lela. Sebelum tu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wan Nur Aina Khalilah binti Wan Khalil, angka giliran 2025-152440289. Saya Aliatul Laila binti Muhammad Zulkifli berangka giliran 2025-152440264. Dan saya Syifana Amani binti Rashidi berangka giliran 2025-152440264. Okey, jadi mari kita mulakan pembentangan pada hari ini. Baiklah, pertama sekali kami akan membentangkan mengenai perluasan pengaruh British yang telah mengakibatkan perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Baiklah, sebelum kita ingin menelusuri mengenai perjanjian Pangkor 1874 dengan lebih mendalam, kita perlu mengetahui apa itu perjanjian Pangkor. Jadi, perjanjian Pangkor ni adalah sebuah perjanjian yang telah ditandatangani pada 20 Januari 1874. Antara orang penting dalam perjanjian ini adalah Gubernur British Sir Andrew Clark dan Raja Muda Abdullah serta wakilnya. Tujuan perjanjian Pangkor ini ditandatangani adalah untuk menyelesaikan perebutan tahta Perak dan pergaduhan kongsi gelap Cina di Larut. Perjanjian Pangkor 1874 ini telah menjadi titik permulaan campur tangan British secara rasmi di Perak. Sekarang saya akan menerangkan mengenai kronologi perjanjian Pangkor 1874. Pertama, Raja Abdullah telah dilantik sebagai seorang sultan pada 28 Jun 1871. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kronologi perjanjian Pangkor 1874. Pada 28 Jun 1871, Raja Ismail telah dilantik sebagai sultan. Pada masa yang sama, pergaduhan dua kongsi gelap Cina telah berlaku. Maka pada 30 Disember 1873, Raja Abdullah telah menghantar sepucuk surat kepada Gubernur negeri-negeri Selat. Yang keempat, dengan kedatangan rombongan Inggeris ke Pulau Pangkor, Raja Abdullah telah menandatangani Perjanjian Pangkor pada 1874. Baiklah, saya telah meletakkan beberapa kandungan yang telah termaktub dalam Perjanjian Pangkor 1874. Kandungan yang pertama adalah Raja Abdullah akan diiktiraf sebagai Baiklah, di sini saya telah meletakkan beberapa kandungan yang termaktub dalam Perjanjian Pangkor 1874. Yang pertama adalah Raja Muda Abdullah akan diiktiraf sebagai Sultan Perak yang ke-26. Yang kedua adalah Sultan mesti menerima residen British sebagai penasihat dan segala nasihat residen British ini perlu diikuti oleh Sultan. Kandungan yang ketiga adalah residen British akan mengurus kesemua hal ehwal pentadbiran dan hal ehwal kewangan, manakala hal ehwal agama dan adat Melayu masih diteruskan di bawah Sultan. Yang terakhir adalah British akan membantu memulihkan keamanan di Perak yang terutamanya akibat daripada konflik politik, perebutan takhta yang berlaku dan juga konflik pergaduhan kongsi gelap Cina. Baiklah, di sebelah kanan itu saya telah menyertakan gambar kandungan Perjanjian Pangkor pada 1874 yang semuanya ditulis dalam bahasa Jawi. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Pembentangan pada hari ini akan diteruskan oleh Laila. Baiklah, seterusnya mari kita lihat punca-punca Perjanjian Pangkor. Apa yang menyebabkan Perjanjian Pangkor ni terjadi? Okey, antara punca Perjanjian Pangkor ialah pergaduhan kongsi gelap Cina di Larut. Okey, pergaduhan kongsi gelap Cina di Larut ni melibatkan dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah daripada kumpulan Gihin, iaitu daripada orang-orang Cantonese. Orang-orang Cantonese ni, kita tengok daripada perkataan Cantonese tu, ia merujuk kepada Canton, orang daripada Canton yang sekarang dipanggil sebagai Guangzhou. Okey. Kumpulan yang kedua ialah
daripada kumpulan Haisan, iaitu daripada orang-orang Hakka. Orang-orang Hakka ni pula dia berasal daripada utara China yang berhijrah kepada selatan China. So itu merupakan orang Hakka. Jadi itu merupakan dua kumpulan kongsi gelap Cina iaitu Gihin dan Haisan. Okey. Kumpulan Cina kongsi gelap Cina Gihin dengan Haisan ni, pertempatan diorang berasingan. Tapi diorang punya persepadanan tu tak jelas, tak mutlak. So berdasarkan daripada pembahagian persepadanan yang tidak jelas tu, ia melibatkan perebutan kawasan biji timah yang baik. Mereka berebutlah nak kawasan biji timah yang baik. So apabila berebut kawasan biji timah yang baik tu, berlakulah pergaduhan kongsi gelap, dan daripada pergaduhan kongsi gelap ni juga dia mencetuskan Perang Larut. Okey, Perang Larut yang berlaku pada 1861 hingga 1874. Okey, punca yang seterusnya ialah mengenai pewarisan harta. Okey, pewarisan harta ni bermula pada kemakatan Sultan Ali iaitu pada 1871. Okey, untuk menurut adat istiadat negeri Perak, selagi Sultan yang mangkat tu tidak boleh dimakamkan selagi penggantinya belum dilantik. So pada ketika itu, Raja Abdullah iaitu Raja Muda yang supposedly to be Sultan selepas Sultan Ali, dia tak datang, dia tak hadir upacara pengebumian Sultan Ali. So ada sumber yang mengatakan bahawa kenapa Raja Abdullah ni tak datang, sebab untuk pergi ke tempat pengebumian tu, Raja Abdullah dia kena lalu kawasan Senggeng yang merupakan kawasan Raja Yusof iaitu musuh dia. So dia tak nak lalu kawasan musuh dia. So itu merupakan sebab kenapa Raja Abdullah dia tak hadir ke upacara pengebumian Sultan Ali. Okey, so bila Raja Abdullah ni dia tak hadir upacara pengebumian Sultan Ali, so para pembesar melantik Raja Bendahara Ismail sebagai Sultan. So daripada situ, apabila Raja Bendahara Ismail dilantik sebagai Sultan, tercetus pula punca yang seterusnya iaitu Raja Abdullah dia tak puas hati. Okey, bila Raja Abdullah tak puas hati, Raja Abdullah dia minta pertolongan daripada pihak Inggeris, bukan sahaja untuk dapatkan balik gelaran Sultan ataupun pangkat dia sebagai Sultan, tapi untuk meminta bantuan pada pihak Inggeris untuk selesaikan juga masalah kongsi gelap Cina tadi, yang Perang Larut tadi tu. Okey, so berdasarkan Raja Abdullah nak minta bantuan daripada Inggeris tu, Inggeris melihat ini merupakan peluang keemasan untuk mereka menguasai perdagangan biji timah di Perak. Jadi itulah merupakan punca perjanjian Pangkor, iaitu pergaduhan kongsi gelap Cina di Larut, pewarisan harta, dan juga Raja Abdullah yang tidak puas hati sebab tak dapat dilantik sebagai Sultan. Baiklah, terima kasih kepada Laila. Seterusnya kita beralih kepada kesan perjanjian Pangkor. Sebelum tu, dalam perjanjian Pangkor ni, kita dapat kenal pasti terdapat 3 orang utama yang telah memberi pelbagai kesan terhadap perjanjian tersebut. Antaranya adalah Sir Andrew Clark, Sultan Abdullah Muhammad Shah dan J.W.W. Bursch. Jadi, kenapa dengan 3 orang ni? Baik, ada banyak sebab, antaranya melalui persetujuan daripada Sultan Abdullah Muhammad Shah, Gubernur Sir Andrew Clark menurunkan Sultan Ismail daripada pangkat Sultan kepada memakai gelaran Sultan Muda. Jadi, daripada persetujuan tersebutlah ia telah memberi kepada kesan-kesan lain dalam perjanjian Pangkor, iaitu ia telah menjadi sebab kepada permulaan campur tangan British secara rasmi di negeri-negeri Melayu, di mana daripada sini British dapat menyebarkan kuasanya ke negeri-negeri Melayu yang lain dengan lebih mudah. Daripada sini juga, British tidak perlu lagi menunggu persetujuan daripada pembesar lain untuk melakukan apa-apa perkara. Dan ia telah menyebabkan kedudukan British di tanah Melayu semakin kukuh. Seterusnya, kesan lain dalam perjanjian Pangkor pula adalah sistem residen mula diperkenalkan di Perak pada tahun 1874, kemudian diikuti dengan Selangor pada tahun yang sama, kemudian di Pahang pada tahun 1888 dan Negeri Sembilan pada tahun 1855. Dalam sistem residen ini, James W.W. Bursch telah dilantik sebagai residen British pertama di Perak.
Dengan kewujudan sistem residen ini, residen British telah diberikan kuasa untuk menasihati Sultan dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali hal berkaitan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Akibatnya, sistem residen ini telah mengurangkan kuasa politik Sultan dan pembesar-pembesar Melayu sendiri. Seterusnya, kesan lain dalam perjanjian Pangko pula adalah tercetusnya penentangan hebat di Pasir Salak yang diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Jadi, penentangan yang berlaku ini adalah ekoran daripada berlakunya sistem residen di Perak, di mana Datuk Maharaja Lela telah mengetuai penentangan terhadap sistem residen di Perak kerana BERS yang melaksanakan dasar pentadbiran tanpa berunding dengan pembesar tempatan. Contohnya, BERS telah memperkenalkan cukai baru seperti cukai padi dan menghapuskan sistem pengabadian. Hal ini telah membangkitkan kemarahan para pembesar, khususnya Datuk Maharaja Lela, lebih-lebih lagi apabila BERS telah menyimpan hamba-hamba abdi wanita di rumahnya sendiri. Jadi, daripada penentangan ini berlakunya peristiwa-peristiwa lain yang telah memperburukkan lagi keadaan. Jadi, hal ini akan dibentangkan oleh kawan-kawan saya sebentar lagi. Baiklah, itu sahaja kesan perjanjian Pangko yang dapat saya bincangkan dalam pembentangan hari ini. Jadi, sebelum saya tamatkan topik perjanjian Pangko, kami menyediakan nota pendek untuk perjanjian Pangko bagi rakan-rakan dan para pesyarah untuk memahami topik ini dengan lebih baik. Seterusnya, kita beralih kepada topik Datuk Maharaja Lela yang merupakan antara tokoh penting dalam peristiwa perjanjian Pangko. Baiklah, kita mulakan dengan latar belakang Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela adalah Pandak Lam bin Maharaja Lela Maulud. Datuk Maharaja Lela merupakan pembesar Kelapan Perak ataupun dikenali sebagai orang besar Belapan Perak dan merupakan penghulu di Pasir Salak. Beliau berketurunan Daeng Salili dan merupakan anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Lewuk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela memegang gelaran orang-orang kaya iaitu Datuk Maharaja Lela Tun Jana Putra. Gelaran Datuk Maharaja Lela ini merupakan posisi paling tinggi di kalangan orang bersalapan iaitu pangkat tertinggi selepas Sultan, Bendahara dan orang kaya Bendahara Seri Maharaja. Datuk Maharaja Lela merupakan pemimpin yang mengetuai penentangan British di Perak kerana ia menolak campur tangan British dalam hal ehwal negeri Perak dan menentangnya kerana menganggap British tidak menghormati adat dan sistem pentadbiran Melayu. Dalam peristiwa perjanjian Pangko, berlakunya beberapa peristiwa lain sehingga berlakunya peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch. Dalam peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch, Datuk Maharaja Lela dibicarakan di dalam Mahkamah Undang-Undang. Setelah proses perbicaraan, beliau didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung sehingga mati pada 20 Januari 1877 di Taiping. Sebelum tu, saya nak selitkan sedikit. Apabila anda membaca tentang kisah tokoh Datuk Maharaja Lela, mungkin ada daripada kalangan anda yang akan berjumpa dengan ayat yang menyatakan bahawa Datuk Maharaja Lela adalah seorang pejuang bangsa yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya tetapi dikecewakan oleh raja dan bangsanya sendiri. Jadi kenapa ada ayat tersebut? Jawapannya adalah kerana semasa proses perbicaraan Datuk Maharaja Lela, Mahkamah Undang-Undang tersebut dipengerusikan oleh Sultan Idris I iaitu Sultan Perak yang ke-28 dan dalam penentangan Datuk Maharaja Lela terhadap British, beliau tidak mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada masyarakat. Malah masyarakat ketika itu ada yang berasa takut terhadap British dan enggan memberi kerjasama dalam penentangan Datuk Maharaja Lela. Akibatnya Datuk Maharaja Lela ditangkap dan didapati bersalah, kemudiannya dijatuhi hukuman gantung sehingga mati. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada punca penentangan Datuk Maharaja Lela dari segi politik, ekonomi dan sosial. Baiklah, dari segi politik, yang pertama, Datuk Maharaja Lela menentang campur tangan British dalam pemerintahan negeri Perak.
Antara campur tangan British yang jelas dapat dilihat adalah melalui pelantikan G.W.W. Bush sebagai Residen British. Akibatnya, daripada pelantikan tersebut, kuasa politik Sultan dan Pembesar terhakis dan segala keputusan penting perlu mendapat persetujuan daripada Residen. Daripada situ juga, segala urusan pentadbiran diambil alih oleh Residen yang menyebabkan Pembesar hilang pengaruh politik dalam kerajaan. Selain itu, peranan Sultan juga hanya dilihat seperti boneka tanpa kuasa sebenar. Hal ini juga menyebabkan penentangan daripada Datuk Maharaja Laila kerana ia bertentangan dengan sistem politik tradisional Melayu yang seharusnya menempatkan Sultan sebagai pemerintah tertinggi dan lambang kedaulatan negeri. Selain itu, British juga telah mencabar ketuanan Melayu. Sejak daripada awal sebelum campur tangan British lagi, Sultan Abdullah telah dipaksa menandatangani surat penyerahan kuasa kepada British. Hal ini telah menyebabkan kuasa mentadbir negeri terpaksa diserahkan kepada Residen yang berkuasa melantik hakim, penghulu dan menguruskan cukai. Hal ini telah membangkitkan lagi kemarahan para pembesar, khususnya Datuk Maharaja Laila. Selain itu, British juga dilihat mencabar ketuanan Melayu apabila Bush yang semakin berani menyentuh adat dan pentadbiran Perak. Sebagai contoh, Bush telah memperkenalkan pembaharuan yang terlalu mendadak. Seperti yang telah saya katakan tadi, Bush telah memperkenalkan cukai padi dan mengharamkan sistem pengabadian. Dalam hal ini, Datuk Maharaja Laila menganggap tindakan tersebut tidak menghormati adat Melayu dan Bush telah bertindak dengan sesuka hati di tanah air mereka sendiri. Jadi, tindakan tersebut telah mendorong kepada penentangan Datuk Maharaja Laila dari aspek politik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Laila untuk membincangkan mengenai aspek ekonomi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aina atas penjelasan mengenai punca penentangan Datuk Maharaja Laila dari segi politik. Seterusnya, saya Laila akan menyambung dari segi ekonomi. Baiklah, antaranya dari segi ekonomi, Residen J.W.W. Bush ni telah ambil alih kutipan cukai dan juga hasil negeri Perak. So, daripada tindakan Bush tu, dia telah menjejaskan pendapatan dan juga kuasa para pembesar tempatan. Kita sedia maklum bahawa kuasa para pembesar tempatan antaranya ialah dengan mengutip cukai. So, bila Bush ni dah ambil alih kuasa para pembesar tempatan dengan mengutip cukai, so ia telah menyebabkan sumber ekonomi dan juga pendapatan para pembesar terjejas. That's why lah Datuk Maharaja Laila menentang Bush. Seterusnya, pengenalan sistem ekonomi barat dan juga penghapusan sistem feudal tempatan. Okey, sistem feudalnya adalah sistem pemerintahan tradisional. So, bila sistem ekonomi barat ni diperkenalkan dan sistem tradisional dihapuskan, ia telah menyebabkan rakyat tempatan terpaksa ikut sistem ekonomi barat yang lebih menguntungkan British, bukannya orang Melayu tu sendiri. Dan daripada situ juga ia telah menyebabkan masyarakat Melayu ni berasa tertindas dan hilang hak ekonomi di tanah sendiri. So, sebelum sistem ekonomi barat ni, iaitu sistem feudal ni dia telah memberi kuasa kepada para pembesar Melayu untuk pungut cukai, untuk uruskan tanah dan juga menjaga rakyat. Tapi bila British datang, semua kuasa tu diambil alih oleh pentadbiran British. Contohnya macam pembesar seperti Datuk Maharaja Laila tidak lagi dibenarkan mengutip cukai di kawasan mereka. Dan hasil negeri seperti biji timah dan tanah pertanian dikawal oleh British. So daripada yang saya tulis yang masyarakat Melayu berasa tertindas dan hilang hak ekonomi di tanah sendiri tu, kita tahu yang macam penanaman padi yang dibuat oleh masyarakat tempatan sendiri, tanah mereka sendiri yang mereka tanam padi sendiri tu pun telah terjejas sebab itu semua under ekonomi barat, bukannya ekonomi bukan sistem feudal lagi. So that's why lah ia telah hilang hak ekonomi di tanah sendiri. Itulah yang dimaksudkannya. Jadi masyarakat Melayu rasa tertindas sebab mereka hilang hak ekonomi mereka, dan contoh peraturan baru daripada sistem ekonomi barat ni antaranya ialah cukai baru seperti cukai padi, cukai atap dan cukai senjata. Jadi itulah antara punca penentangan Datuk Maharaja Laila dari segi ekonomi. Seterusnya mari kita lihat dari segi sosial. Baiklah, terima kasih kepada Laila.
Jadi daripada aspek sosial, ia menyebabkan kuasa golongan pemerintah semakin tergugat. Kedudukan Sultan semakin terhakis kerana perlu mengikuti segala nasihat Residen British dalam hal ehwal pentadbiran. Manakala, kuasa golongan pembesar telah pun hilang kerana telah digantikan oleh sistem Residen British. Yang kedua, dari aspek sosial, ia telah menyebabkan ketidakpuasan hati rakyat. Rakyat Melayu marah kerana cara pentadbiran British ini telah menindas masyarakat tempatan. Antaranya, dikenakan cukai yang tinggi dan juga masyarakat Melayu tidak dapat menerajui ekonomi negara mereka. Sistem baru British telah mengubah struktur sosial tradisional dan menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan juga pemerintah. Baiklah, terima kasih Saudara Syifa atas penerangan mengenai punca penentangan Datuk Maharaja Lela dari segi sosial. Seterusnya, mari kita lihat apa kesan penentangan Datuk Maharaja Lela ni. So, antara kesan penentangan Datuk Maharaja Lela ialah peristiwa pembunuhan JWW Birch dan juga Perang Perak 1875 hingga 1876. So, pertama sekali, jom kita tengok peristiwa pembunuhan JWW Birch. Okey, mari kita lihat kronologi peristiwa pembunuhan JWW Birch. Baiklah, pada 1 November 1875, Birch ni dia bergerak ke Hilir Perak diiringi oleh Lieutenant Abbott dan juga keraninya iaitu Mak Arsyad. Tapi sebelum Birch ni bergerak ke Pasir Salak, Datuk Maharaja Lela dia telah adakan pertemuan ataupun mesyuarat di balai rumahnya. So, daripada pertemuan tu, daripada mesyuarat tersebut, ia bertujuan untuk memaklumkan kedatangan Birch ke Pasir Salak. Keesokan harinya pula, iaitu pada 2 November 1875, Mak Arsyad tadi yang merupakan kerani Birch telah diperintahkan oleh Birch untuk memaklumkan kepada Datuk Maharaja Lela tentang kedatangan Birch. And then, Mak Arsyad ni juga dia diarahkan untuk melekatkan surat pengisytiharaan, namun surat tersebut dikoyakkan. So, dari situ berlakulah kekecohan. Antaranya yang telah menyebabkan Mak Arsyad ni ditikam ketika cuba menyelamatkan dirinya dengan menaiki perahu. Selain itu juga, Birch ditikam juga ketika sedang mandi oleh seputum dan juga pandai induk yang merupakan orang suruhan Datuk Maharaja Lela. Seterusnya, apabila Birch ditikam, Birch jatuh ke dalam sungai Pasir Salak dan mayat Birch dijumpai oleh Daing Patundor iaitu anak kepada Raja Daing. Jadi itulah itulah kronologi peristiwa pembunuhan Birch di Pasir Salak. Baiklah, terima kasih kepada Laila di atas penjelasan yang dilakukan mengenai pembunuhan JWW Birch. Saya akan menyambung pembutangan hari ini dengan kronologi mengenai Perang Perak 1875 hingga 1876. Jadi, apa itu Perang Perak? Perang Perak ini konflik bersenjata yang berlaku di negeri Perak antara orang Melayu tempatan dengan tentera British pada tahun 1875 hingga 1876. Bagi awal tahun 1875, Residen British JWW Birch telah melaksanakan dasar baharu. Beliau telah menghapuskan sistem cukai tradisional dan tidak menghormati peranan pembesar. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan hati dalam masyarakat tempatan dan menjadi tercetusnya penentangan rakyat tempatan terhadap British. Pada akhir tahun 1875, British telah menghantar tentera dari Singapura dan Pulau Pinang untuk menyerang kawasan penentangan orang Melayu. Pasir Salak telah ditawan. Ramai pejuang Melayu berundur ke kawasan pedalaman untuk menyelamatkan diri. Baiklah, pada tahun 1876, iaitu awal tahun 1876, British telah berjaya menumpaskan tentangan orang Melayu. Ramai pembesar ditangkap dan dibicarakan oleh pihak British. Pada Mei 1876, Datuk Maharaja Lela telah dihukum gantung di Taiping kerana beliau telah mengetuai pembunuhan JWW Birch. Manakala Datuk Sagor turut dijatuhkan hukuman mati kerana beliau telah terlibat dalam pembunuhan JWW Birch. Pada akhir 1876,
Ngah Ibrahim dan Sultan Abdullah telah dibuang negeri ke sebuah pulau yang terpencil iaitu Seychelles yang terletak di Afrika Timur kerana mereka berdua telah dituduh terlibat dan bersubahat dalam pembunuhan G.W.W. Bush. Maka Perak secara rasminya dikuasai oleh British dan sistem residen telah diteruskan sepenuhnya walaupun tragedi G.W.W. Bush telah dibunuh. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya mengenai Perang Perak 1875 hingga 1876. Pembentangan ini akan diteruskan kepada saudari Laila. Jadi selesai mengenai kesan penentangan Datuk Maharaja Lela yang telah dibentangkan oleh saya dan juga saudara Syifa sebentar tadi. So seterusnya mari kita lihat apa pengajaran daripada tindak balas Datuk Maharaja Lela terhadap penjajah. So antara pengajarannya yang pertama ialah kita dapat lihat keberanian mempertahankan kedaulatan negara. So daripada situ kita perlulah berani bangkit menentang ketidakadilan dan penjajahan demi mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air kita sendiri. Selain itu juga mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. So daripada pengorbanan Datuk Maharaja Lela tu kita dapat lihat yang beliau sanggup berkorban nyawa demi kepentingan rakyat dan juga tanah air beliau. Bukannya demi keuntungan peribadi beliau. Akhir sekali adalah dengan menghargai pengorbanan tokoh perjuangan, iaitu kita perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang seperti Datuk Maharaja Lela yang telah berjuang menentang penjajah demi masa depan bangsa. Ini bukan sahaja pada Datuk Maharaja Lela tapi juga pada tokoh-tokoh tempatan yang lain seperti Tok Janggut, Mat Kilau dan sebagainya. Jadi itulah antara pengajaran yang kita dapat daripada tindak balas yang telah dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela untuk menentang penjajah. Seterusnya, mari kita lihat kesimpulan yang akan dibentangkan oleh saudari Aina. Baiklah, kesimpulannya, Perjanjian Pangkor 1874 bukan sekadar menjadi titik permulaan kepada campur tangan British secara rasmi di Perak, tetapi pada masa yang sama ia mencetuskan semangat perjuangan dan penentangan terhadap penjajahan yang dipelopori oleh tokoh seperti Datuk Maharaja Lela yang sekaligus mendorong kepada berlakunya pelbagai peristiwa seperti pembunuhan G.W.W. Bush dan Perang Perak yang menjadi pengajaran dalam sejarah masyarakat hari ini. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.